masa itu umur saya baru 14 tahun. Jadi saya terikut dengan ini golongan bangsawan. Jadi situ kerana desakan saya hidup, saya sebenarnya berdikari. Tujuan saya lain, tapi lain jadinya. Saya sebenarnya mencari polok bapa saudara saya, Haji Yaakob. Dia sana di sebelah bagian serai sana, Selangor. Saya pergi naik kereta api terus Ipoh apa yang ada, pekan je lah kan. Di situlah mula saya cuba nak hidup lah. Jadi saya tak tahu nak pergi ke mana. Saya orang yang bilang sini polok tak ada, polok jauh. Biarlah satu hari juga nak balik ke bagian serai sana, pergi ke tempat tu. Jadi saya pun pergi jalan. Tidurlah di sisi kereta api, duit dah tak ada. Duit cuma bawa RM3 je. Jadi nak jadikan cerita tu, saya bekerja kat situ, tolong angkat barang di kereta api tu. Macam mana hidup? Masa tu umur mana orang putih boleh terima, masa orang putih lagi. Jadi duduk situ selama 4 bulan saya bekerja situ cari duit untuk sara hidup saya. Jadi jumpa satu kawan, orang Kedah juga, nama dia Mat Bandung. Dia Mat Bandung. Jadi dia bilang tak boleh, kau tak duduk sini macam ni, bilang kau seorang. Mai ikut akulah, kita pergi buat berniaga. Ikutlah dia, buat modal bangsawan. Dulu orang tak panggil bangsawan tu, dulu panggil opera. Opera. Jadi opera tu nama dia Grand Jubilee Opera, yang dipunyai oleh Shaw Brothers. Jadi bekerja situ. Jadi tukang sapu stage, sapu pangani bawah tu. Jadi situlah mulanya. Habis itu saya berhenti situ lepas 1 tahun. Saya pergi Singapura, round sini. Ambil balik, saya berhenti daripada itu, kena buang kerja. Pasal orang banyak kat company Grand Jubilee Opera tu. Lepas tu saya masuk masuk wayang ni Pak Im, Yim's Grand Northern Opera. Itulah saya mula meniti. Jadi dia ajar saya jadi pelakon macam-macam lah. Sampailah saya boleh memain bayar, sampai jadi hero, sampailah saya tahu haluan bangsawan ni lah. Dulu panggil opera. Jadi situlah macam hidup saya dulu. Jadi saya kau tumbuh juga macam beli drama sekarang lah. Sudah pengalaman yang saya dapat. Jadi bila saya dah buka, sampai boleh buka bangsawan sendiri, opera sendiri, sampai saya tutup opera tu, saya bagi ke orang, bagi ke kawan-kawan saya tak mahu tak nak sejarah lagi lah. Jadi terus tahun 57 saya mula masuk main filem. Filem ni mula saya diundang daripada Ipoh lah. Jadi Ipoh juga saya masuk. Tahun 48 saya bekerja dengan kerajaan Perak. Ini bagian dia kan pentas juga, tapi kira macam polis lah. Tahun 48 ni dah masa komunis tengah kuat tu. Sana mati sini, tembak itu tak ada lah. Jadi alhamdulillah, kalau nak banyakkan umur, nak banyakkan rezeki saya, masih hidup lagi kembali sekarang. 5 tahun saya di dalam pegangan kerajaan Perak tu. Saya berhenti lah tahun 53. Saya berada 48, bisa 53. Saya berhenti daripada kena berhenti taksi. Pasal apa? Taksi dah tak pakai lagi dah. Special constable lah pada mobil lah. Jadi kerajaan bagilah. Saya ditanya nak kerja apa. Saya bilang saya orang berniaga, saya boleh berniaga. Dia bagi lesen 5 tahun, dia bagi pembahasan sikit lah soalnya. Dulu 250 pun lah, saya 70,000 sekarang masa tu. Jadi itu hidup saya sikit-sikit sampai ke filem semua. Alhamdulillah, baiklah sekarang ni saya hidup daripada bangsawan ni sampai ke filem, sampai ke TV, sampai tak pergi lah sekarang. Itulah cerita saya. Berikan filem ni ya. Saya nak cuba kaitkan dengan arwah Tan Sri Ramli. Bila mulanya Datuk mengenali arwah ni dan bila boleh berlakon dengan arwah? Saya kenal arwah ni dah lama dah. Jadi kami yang sebenarnya tidak bercampur kaul gitu.
Dia di dekat Shaw Brothers, saya dekat KT Chris. KT Chris ni East Coast Road, Shaw Brothers ni Bunting Road. Jadi tak jauh lah, cuma 5 sen 4 saja. Jadi situlah kami sikit-sikit bercampur-campur. Di tahun 63, dia datang sini, saya dah ada sini lah. Saya tahun 62 dah balik ke Kuala Lumpur. Dia datang 63, saya datang sama arwah Saragadi, Haji Saragadi. Jadi situlah dia bekerja sama mereka, saya pun bekerja sama mereka. Situlah mula kami berdekat. Jadi dia satu orang, dia tengok pada umur dan dia tengok pada pangkat. Dia abang, kalau pakcik. Tapi yang sama dengan dia tu lah. Tapi yang tua dia hormat. Dia hormat saya sebagai abang, saya hormat dia sebagai director. Itulah kata. Jadi dengan saya pun dia tak berbual-bual lah tu. Saya tak suka sangat. Nanti dia tak tahu lah, kita berbual malu dia kan. Dia tak suka dengan saya. Saya bekerja, dia tak mani kacau saya. Dia tak mani marah dengan saya. Pasal dia main bangsawan. Opera, dia berlakonan tu, nama lakonan bangsawan. Dia ambil daripada bangsawan. Dia ikut bangsawan dulu, dia membela. Jadi orang bukan sebenarnya dia main bangsawan dia. Dia itu lakonan bangsawan sebenar. Dia buat cerita pun cerita bangsawan yang dia naik. Itulah dia, saya bercampur dengan dia daripada tahun 63. Lepas tahun itu 5 tahun saya dari Merdeka Studio. Habis itu Merdeka Studio dah keluar ke show, saya baru sini. Itu saya akan bangga lah. Filem drama yang berlakon ini tu? Citora. Limau Jadian. Masa tu diarahkan ataupun? Diarah. Segi pengarahan dia mungkin? Pengarahan dia tu gini, pengarahan dia sama saja, satu guru. Dia pun guru daripada itu India juga, saya pun guru daripada itu orang juga. Jadi di antara shot dia tu tak ada beza. Itu juga saya tahu Usain Hanif dah buat dulu. Pasal apa, dia Usain Hanif sama-sama. Usain Hanif dia director, dia daripada katilnya dia potong-potong gambar ni. Jadi shot tu tak masalah dengan saya. Kebebasan kebebasan pada pelakon? Dia kebebasan kebebasan pada pelakon. Dia tengok pelakon juga. Kalau nama kata pelakon baru, sorry lah. Dia tengok pelakon juga. Macam saya, Awak Isku, Bodoh Rumah, Pak Ien, apa semua tu. Okey, great. Kalau dia tak betul lah, dia cut itu dia tak mau. Kalau dia lebih tu sampai kita tak bernafas sebab itu ceritanya Arif Yamri.